Kalau kata servis pun kau nak berkira, kau cari minyak dalam Shopee Motorsport kan, lepas tu kau sibuk nak buat sendiri ataupun kau sibuk nak hantar bengkel suruh serviskan korang punya minyak yang tak betul tu, korang jangan komplain kalau gearbox korang sekejap je boleh jahanam. Percaya tak cakap aku? Macam dekat tangan aku sekarang ni, ini adalah minyak gearbox Honda CVT HCF2 original lah. Jadi ramai juga yang cakap kita boleh beli kat online bang, buat apalah nak pergi kat kedai. Kedai ni dah lah markup lebih, minyak ni jadi mahal, labor charge lagi. Baik kita beli dekat online platform ni, kita buat sendiri lagi jimat kan. Yang sebotol ni harga dia RM90 je, settle masalah. Kalau korang berani dengan keputusan korang tu, korang teruskan. Kami dekat workshop gearbox ni, kita tak berani nak komen lah. Kita boleh suggest korang minyak yang original. Sebab apa kita suggest minyak yang original ni? Sebab kita ni workshop yang buat baik pula gearbox. Kita dapat bermacam-macam model yang bermasalah dengan dia punya gearbox akibat pakai minyak yang tak betul ni, yang dekat online platform ni. Aku bukanlah nak pukul rata semua cakap online platform ni tak ori ataupun online platform ni semua minyak ni tak bagus. Tak, ada yang online platform jual yang ori. Tapi kalau kata korang nak selamat daripada minyak-minyak yang tak betul ni, lebih baik datang workshop, tukar yang original terus. Workshop pun korang kena pilih workshop yang betul tau, yang jual minyak original. Jangan cari workshop yang jual minyak tak original. Minyak ni korang kena pakai yang original sebab dia bekerja dengan komponen dalaman gearbox korang tau. Kalau minyak ni tak cun, minyak yang kopi yang kita pun tak tahu ramuan dalam dia ni apa, dia boleh rosakkan komponen dalaman gearbox tu. Ada yang kes kita dapat 2000 km dia pakai minyak yang tak betul ni je, yang kopi ori, gearbox dia dah jahanam dah, kena overhaul. Dah beribu-ribu dah dia kena keluar sebabkan minyak yang harga RM90 je. Jadi kat sini aku nak ingatkan kepada korang semua, tolong kalau nak beli minyak, pilih minyak yang betul-betul original ataupun minyak yang mengikuti spek dan servis ikut time. Jangan drag, jaga cara pemanduan. InsyaAllah gearbox kereta korang ni boleh bertahan lama. Okay? So kalau kata ada masalah dengan gearbox, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti.